Detik dramatik di Stadium Tien Truong akhirnya memuktamadkan kedudukan kumpulan Bishopi Cup apabila Johor Darul Ta'zim (JDT) terpaksa berpuas hati selaku naib juara selepas diikat Namdin dalam perlawanan penuh debaran. Walaupun berdepan tekanan hebat sepanjang aksi, Harimau Selatan tetap menunjukkan mentaliti juara dengan bangkit pada penghujung permainan untuk memastikan langkah ke separuh akhir tidak terhenti. Johor Darul Ta'zim (JDT) terikat 1-1 dengan Namdin FC dalam aksi kelima kumpulan Bishopi Cup 2025-2026 di Stadium Tien Truong pada Khamis, sekaligus menyaksikan Harimau Selatan menamatkan saingan sebagai naib juara kumpulan. JDT menurunkan Andoni Zubiair sebagai penjaga gol utama dengan Bergson Da Silva mengetuai jentera serangan, manakala Shane Lowry menggalas lilitan kapten. Di pihak tuan rumah, Tran Nguyen Mein mengawal gawang dan Persitau menjadi sandaran utama bahagian serangan. Harimau Selatan memulakan perlawanan dengan beberapa percubaan awal menerusi Bergson dan Manuel Hidalgo, namun gagal menewaskan benteng pertahanan Namdin. Tuan rumah kemudian mengambil alih tempoh permainan apabila melancarkan beberapa serangan berbahaya sepanjang 20 minit pertama, tetapi kecekapan Zubiair berjaya mengekang asakan tersebut. Namdin memperoleh sepakan penalti pada minit ke-33 selepas KO sesar dijatuhkan Syahmi Safari di dalam kotak penalti. Walaupun sepakan penalti pertama berjaya ditepis Zubiair, Nguyen Van Bie pantas menyambar bola muntah untuk meletakkan tuan rumah di hadapan 1-0, keputusan yang kekal hingga tamat babak pertama. Memasuki separuh masa kedua, JDT meningkatkan intensiti permainan dan melakukan pertukaran taktikal dengan memasukkan Afiq Fazail bagi menambah kreativiti di bahagian tengah. Namdin sekali lagi memperoleh sepakan penalti pada minit ke-51, namun Zubiair sekali lagi muncul wira apabila menepis sepakan Persitau. Ketika perlawanan hampir berakhir, JDT dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-85 selepas bola terkena tangan pemain Namdin dalam kawasan penalti. Bergson tidak mensia-siakan peluang tersebut apabila menyempurnakan sepakan penalti dengan tenang untuk menyamakan kedudukan 1-1. Keputusan itu memastikan JDT tetap melangkah ke separuh akhir Shopee Cup musim ini, namun hajat mereka untuk muncul juara kumpulan B terhalang selepas gagal mencatat kemenangan dalam perlawanan terakhir.